Pelakon dan usahawan Fazura tampil bersetuju dengan kenyataan seorang individu yang tidak menyarankan golongan wanita bujang berkahwin dengan lelaki New Zealand. Jangan kahwin dengan lelaki yang tak reti nak pujuk. Never, never. Bayangkan kau tengah emosi, ada masalah hormon tak stabil, sedih sampai menangis tapi dia buat tak tahu je, diam dingin macam perasaan kau tak wujud. Dalam hubungan kau tak patut rasa sendirian, dalam kesedihan kau sendirilah sakit. Kahwinlah dengan someone who actually care about you feeling. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di thread, seorang individu menegaskan agar menjauhi lelaki yang tidak pandai mengurus emosi wanita. Menurutnya, seseorang tidak sepatutnya berasa keseorangan dalam sesebuah hubungan, lebih-lebih lagi ketika emosi tidak stabil. Jangan kahwin dengan lelaki yang tak reti nak pujuk. Bayangkan kau tengah emosi, ada masalah hormon tak stabil, sedih sampai menangis, tapi dia buat tak tahu sahaja, diam dingin macam perasaan kau tak wujud. Dalam hubungan kau tak rasa sendiri, dalam kesedihan itu sakit. Kahwinlah dengan orang yang jaga perasaan kau. Bagaimanapun, ucapan tersebut meraih perhatian pelakon utama filem Pisau Cukur itu yang bersetuju dengan kenyataannya. Makanan sedap, rumah meletup, lawyer terlibat Malaysia. Yang penting I tak di penjara. Oleh lawyer saya. Tak, sebab dah berjanji ya. Saya dah berjanji untuk stay sampai malam. Saya tak langgar memang perjanjian. betul. Tidak langgar perjanjian, memang betul. You keep your promise. Of course. Okay. Sembang.